main judi, bercuri, tu pasti. Yang kedua, dosa besar dia tak ada buat, tapi mengekal dosa kecil. Dalam kitab panggil dia pakai cincin dosa, dia pakai cincin mah. Pasti juga dia panggil. Tu panggil pasti. Kalau itu dah tak ada dua tu, dosa besar pun dak, mengekal dosa kecil pun dak, dia panggil adil. Tak ada pasti lah. Orang ada dua sani, waimu beripun kedua, dosa besar dia kerja, dosa kecil dia mengekal. Dua tu pasti. Tahu dia kerja dosa besar dia kerja, dosa kecil dak, pasti juga. Dosa besar dia tak buat tapi mengekal dosa kecil, pasti juga. Beripun kedua pun pasti. Mana-mana satu dalam kedua tu pun pasti. Kalau tak ada dua tu, dia panggil adil. Betul tak Imin kena pandai ni. Hari-hari. Yalah. Nak ni petang ni nak tengok. Pagi ni nak tengok. Dia panggil pasti. Dosa kecil tapi kekal semua. Tak ada. Tahu pun tengok cerita semua. Duk telengok di terotak dia. Tengok cerita semua. Malam tengok, hari tengok panggil mengekal. Pasti. Tahu tengok semua satu hak orang kocok. Bukan tengok saja, taruh pula. Pasti. Jadi akhir-akhir zaman ni nak cari orang tak fasik payah dah lah. Habis tu masa Hasan Basri tu nak cari makan ni halal ni pun payah. Kita duduk di hujung dah weh. Duduk di akhir zaman ni, jumat-jumat lah. Ulama katanya dosa kecil menyebab kita semaya, menyebabkan ngaji, menyebabkan semaya semua. Lugu. Habis tu, boleh duduk tu. Hari kerja dosa kecil ni, bom hari semaya. Habis tu, dia rakyat atas sana tu. Oli rasik sana suruh pergi menikah, pergi semaya dulu tu. Tu cara dia. Orang ni, kita nak nikah ni, bakal ambil semaya pun luruh dah, dosa habis dah. Biarlah pergi masjid, luruh habis dah kalau dosa kecil. Pergi semaya jemaah pula. Lepas semaya jemaah tu ke, minta wali, aku wakil lah. Apa ni, aku wakilkan kepada Tok Emil ni menikah anak aku Fatimah. Tok Emil kata, ya tak apalah. Tu. Panggil cara dia panggil. Nak menghabiskan dosa, nak bersih tu. Di masa kelak kabut ni. Ambil comel kalau kita pergi menikah saja. Ya tu, pakai lagi saya ngorek lah kau. Lepas ngorek kita menikah selalu dah. Cepat.